Just simple like that sebab I pun tak ada background mendalam sangat, right? So dia prepare canvas in this sense. Okay. So saya pun tak pasti. So dia punya data ni betul ataupun tak. Tapi this is what have been done in 10 minutes just now. So actually can be faster because internet got error. So this is what dalam bahasa Melayu lah dia keluarkan ada 68 stesen, 24 swasta, 44 kerajaan RTM, betul kan? 44? Salah. Berapa? 34. Oh 34. Silap sikit lah tu. So stesen utama ni ada apa? So Inggeris, bahasa Cina ada apa? Trend industry, kejayaan jumlah iklan, all these kind of things lah. So this dengan prompt yang pendek sahaja macam tu mungkin so there's 44 tapi patutnya boleh suruh dia senaraikan what is the 44 kan. So tak tahu kat mana beza dia kan. So that is mana Hot FM ni RTM ni, National Radio Tracks, AIFM, Minal FM, AIFM. So IAF FM. Okay. IFM. So yeah, all this they just do it dalam 10 minutes. So mungkin kalau ini dia buat dalam bentuk Canva je. So nanti kalau boleh cakap dengan dia, saya tak nak ini, saya nak PowerPoint, saya nak bentuk ni, senaraikan semua yang 44. Lepas tu sebab saya pun tak tahu mana dia dapat data ni, so boleh cakap, boleh bagi tahu dia yang macam just refer to RTM punya website untuk RTM. All this kind of thing kita boleh bagi. So dia akan buat. So anggap je dia macam you punya exact ke apa, dia akan first data akan keluarkan. So it's very fast lah. Okay.